sebelum Zati kenal Forever ni, actually Zati memang dah buat macam-macam bisnes dah. Tapi tak berhasil. Kenapa? Kita back pada back pada kita punya speaker yang pertama, iaitu Abang Syarul dan Kak Lila tadi. Kenapa cantik yang Forever Living ni. Okay, Zati dulu pernah terlibat dengan, pada tahun pertama dekat Institut Jatinegara, Zati pernah terlibat dengan MLM H.O. Hampir 25k buat loan. Lepas tu terlibat pula dengan Forex. Gatal sangat Zati ni kan. Terlibat dengan Forex pula, habis duit dalam akaun kosong. Ini antara momen yang paling genting lah, antara hidup yang menyebabkan Zati makin susah. Okay, tak ada duit langsung dalam akaun. Okay, so sampai Zati berniaga pun, yang untung RM2 pun Zati buat. Nampak tak? Tapi kat Forever berapa untung kita? Sangat banyak kan, even satu produk pun kita jual berapa untung. Ada yang lagi untung jual set detox pun lebih daripada RM50. Untung tak? Itu baru AS. Kalau manager lagi banyak. Betul tak? Okay. So sebenarnya kita dah nampak dah Forever Living ni mampu mengubah hidup kita. Mampu merealisasikan impian kita yang dah pun tertangguh bertahun-tahun dah. Okay. So untuk bagi perjalanan langkah kita kat Forever Living ni kuat dan terus bertahan, kita kena kenal pasti dulu apa itu Ultra Y dan Big Y kita. Macam Zati ada hutang yang sangat-sangat banyak, okay, menyebabkan Zati ni rasa terbeban, rasa tak tenang hati. So inilah antara doa Zati nak bebas hutang. Ini antara doa yang pertama. Okay, and then masa dengan anak-anak ni sangat kurang. Masa anak-anak ni, actually kita ni dengan anak-anak kita ni sampai ketua tak akan mampu nak bayar hutang kita dengan anak-anak dari segi masa. Kita curi masa mereka. So kerana apa? Okay, disebabkan Zati ni nak 500 every month, nak backup 500 every month, sebab setelah tolak gaji Zati, gaji Zati pun lebih banyak, lebih kurang RM3,500. So tolak semua, hanya ada RM300 untuk seorang perantauan dekat KL, dekat Kota Raya ni, untuk ada duit berbelanja sama sebulan untuk next gaji. Hanya RM300. So Zati kena buat OT. So bila buat OT, masa kita lagilah kena bagi dekat company. Ni maksudnya bagi masa baru dapat duit. Relate. Alright. So nampak tak? Masa tu sangat kurang dengan anak-anak. Sangat-sangat sedih. So ini antara Big Y dan Ultra Y Zati. Kenapa Zati nak sangat ubah hidup kat Forever Living ni? Dan Zati tahu dekat sini Zati mampu ada masa dengan anak-anak dan juga bebas kewangan. Okey, tak nak terikat dengan majikan. Kalau boleh, kita ada apa-apa emergency kat kampung, terus nak balik. Faham tak? Sebab Zati pernah bila adik pada suami Zati meninggal, 2 hari kat kampung terus message suratan kerja. Masa Zati fikir, Allahu Akbar, masa itulah yang membuatkan Zati rasa aku kena berhenti kerja. Aku kena keluar pada dunia makan gaji. Siapa macam Zati? Tak nak dah. Stres dengan makan gaji ni, stres dengan majikan. Cuba tak dekat ruangan chat 2. Okay. So sekarang ni, setelah kita tahu Forever ni mampu ubah hidup kita, tetapi ada satu hal yang menyebabkan kita rasa ni tak boleh nak melangkah. Tak boleh nak rasa ada satu benteng yang membuatkan kita ni tak boleh nak bergerak, tak boleh nak bertindak. Apa? Kenal pasti kelemahan diri kita. Macam Zati, okay, semua dah kenal Zati kan? Zati seorang yang pemalu, seorang yang penakut, low self esteem, rendah diri yang merampau, rasa diri tak pandai, tak berani cakap depan orang. Okay, inilah Zati dulu. Kalau tengok video-video Zati yang dulu, cakap bergetar-getar. Betapa nervousnya Zati ni. Okay, tapi Alhamdulillah dengan train, dengan keyakinan kita, dengan semangat nak ubah hidup, satu-satu kelemahan kita perbaiki. Ada benda boleh ubah, ada benda tak boleh ubah. Fokus benda yang dekat dengan kita dan kita boleh ubah. Okey, ingat pesan Zati ni. Okey,